Cuba anda bayangkan kalau tiba-tiba surat khabar, stesen TV atau mana-mana page berita umumkan harga emas bakal naik sampai RM1,000 per gram. Agak-agak apa reaksi tuan-puan? Percaya ataupun rasa mustahil? Hari ini pun harga 1 gram emas berharga sekitar RM600 lebih. Cara kita berfikir tentang suatu perkara itulah yang akan menentukan hasil kewangan kita. Bagi orang biasa, kalau dengar berita harga emas naik RM1,000 per gram, mungkin mereka akan terus beli emas dengan harapan bila naik harga ke RM2,000 per gram, mereka akan jadi lebih kaya. Tapi bagi penyimpan emas yang berilmu, contohnya, secara peribadi selepas saya selesai baca buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, tulisan Tuan Zulkifli Syafi'i, mentor saya, walaupun saya ada emas 60,000 dalam tangan saya, kalau harga emas hari ini 1,000 per gram sekalipun, saya tidak akan lebih excited daripada sekarang. Sebab saya faham tentang time value of money. Kalau tiba satu hari nanti emas betul-betul naik pergi RM1,000 1 gram, keadaan tu sebenarnya menunjukkan duit kertas kita sedang nazak. Kuasa beli duit akan jatuh hampir 60% berbanding hari ini. Jadi harga emas naik bukan bermaksud kita bertambah kaya. Emas hanya mengekalkan nilai kekayaan kita. Contohnya harga emas naik daripada RM600 menjadi RM1,000 per gram. Emas 60,000 yang saya pegang 100 gram ni mungkin bernilai 100,000 masa tu. Tapi itu tidak menjadikan saya lebih kaya. Dia cuma hanya mengekalkan nilai wang saya dalam bentuk emas. Kekayaan saya kekal. Harga emas bertambah, tetapi nilai emas kekal. Kesimpulannya apa? Simpan emas dengan ilmu, bukan ikut emosi. Kalau anda memulakan tabungan serendah RM100 supaya akhirnya anda dapat miliki 100 gram macam ni, isi baik biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.